Memang lepas exercise macam ni. Nanti bulan Ramadan dah tak boleh dah macam ni. Betul juga kan, bulan puasa kena sabar. Jom ikut kami untuk interview ustaz dan ustazah. Jom. Ustaz, selain menahan lapar dan dahaga, apakah perkara paling penting yang perlu murid jaga semasa berpuasa? Baik, dalam berpuasa memang kita patut menahan lapar dan dahaga. Tetapi selain lapar dan dahaga, kita juga perlu menjaga perbuatan, tingkah laku dan juga percakapan kita, pertuturan kita daripada perbuatan yang sia-sia. Contohnya daripada surah Al-Mu'minun ayat yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, iaitu mereka yang menjauhkan diri daripada perbuatan yang sia-sia. Mereka itulah golongan orang yang beriman yang akan mendapat syurga Firdaus. Dan yang kedua, apa yang perlu jaga adalah solat di awal waktu. Jangan solat lambat-lambat. Kalau boleh solat di awal waktu, kerana ganjarannya besar. Dan kalau boleh, kejarlah solat secara berjemaah. Itu lebih penting. Terima kasih Ustaz. Ramai murid mudah letih dan mengantuk ketika berpuasa. Apakah nasihat ustazah supaya mereka kekal berdisiplin dan fokus di sekolah? Okey, baik. Bagus soalan Ali. Memang bila kita berpuasa, kita akan rasa letih, lapar, dahaga sebab kita terpaksa menahan diri daripada makan dan minum kan. Jadi antara beberapa tips yang kita perlu ambil kira, pertama, betulkan niat kita. Niat kita berpuasa kerana Allah. Bila kita berpuasa kerana Allah, kita akan ingat, contohlah murid-murid kan, nak buka puasa lah, mak ayah tak nampak. Tapi bila kita niat kerana Allah, kita tahu Allah maha berkuasa, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Jadi kita akan teruskan puasa kan. Kita doa, ya Allah, kuatkanlah saya untuk berpuasa hari ini. Amin. Itu saja. Ustazah, apakah satu pesanan Ramadan daripada ustazah khas untuk warga sekolah kita? Okey, terima kasih diucapkan kepada adik pengacara. Okey, baiklah, pesanan ustazah untuk warga sekolah dan anak-anak didik semua. Yang pertama sekali, kita perlu jaga solat, kerana amalan akan menjadi sia-sia kalau kita tidak jaga solat. Okey, baiklah. Yang kedua, buatlah yang terbaik untuk Ramadan kali ini, kerana kita belum tentu tahu bila sampai masa ajal kita. Dan yang ketiga, banyakkan amalan sunat seperti berzikir, solat malam, bersedekah. Itu saja. Ustazah, Ramadan hampir tiba. Apakah amalan paling mudah tetapi besar pahalanya yang murid boleh mula amalkan di sekolah? Okey, baik. Seperti yang kita tahu, dalam bulan Ramadan, amalan yang paling dapat banyak pahala lah, yang dilipat kali gandakan amalan kita, pahala kita adalah baca Al-Quran. Apakah satu pesanan Ramadan daripada ustaz khas untuk warga sekolah kita? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi alhamdulillah, tak lama lagi kita akan menyambut Ramadan Al-Mubarak untuk tahun ini. Jadi Ustaz mengajak semua diri Ustaz dan semua warga SKPJ, terutamanya murid-murid, supaya mengambil peluang ini untuk melaksanakan Ramadan dengan sebaiknya. Kerana Ramadan ini dipanggil juga sebagai bulan tarbiyah, iaitu dia mendidik iman kita, fizikal kita, supaya kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ramadan juga disebut ziyatun nafsi, iaitu bulan penyucian jiwa. Dia menghilangkan sifat-sifat yang tak baik yang ada pada diri kita. Dan ingat, Ramadan ini ialah bulan rahmah, iaitu bulan Allah gandakan amalan kita. Setiap amalan yang kita buat, Allah gandakan lebih daripada bulan-bulan sebelumnya. Dan Ramadan juga digelar sebagai bulan pengampunan.
Jadi saya mengajak semua, termasuk diri saya dan murid-murid khususnya, mengambil peluang ini untuk menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Marhaban ya Ramadan. Selamat berpuasa semua. Selamat berpuasa semua. Saya Ketua Panitia Agama Islam mengucapkan selamat berpuasa semua. Selamat berpuasa semua. Marhaban ya Ramadan. Selamat berpuasa semua. Salam Ramadan Karim. Allahu Akram. Bye.